Okey, Assalamualaikum. Hari ni akak nak buat kerabu pucuk paku bersama dengan toge. Kita nak buat yang simple-simple je. Tunggu air tu mendidih baru kita celur toge pucuk paku ni. Kalau kita air tu tak mendidih nanti kalau kita tak mendidih airnya tu, sayur ni, pucuk paku ni akan nampak macam hitam-hitam. Tak cantik kan? Okey, ni tampak hijau. Kemudian kita masukkan nanti ke dalam air yang kalau eloknya air batu. Tapi kalau tak ada tu air sejuk pun okey. Tunggu kita celur dalam 2-3 minit. Bila dia betul-betul masak macam ni, boleh kita angkat. Masukkan ke dalam air. Okey. Toge ni sekejap je ya. Tak mau lama-lama. Kalau tidak tak sedap. Dah boleh angkat dah ni. Jangan letak tidak saja. Okey, nak bubuh bunga betik sikit. Ni bunga betik. Nanti dululah. Ni bunga betik ni sajalah nak masukkan supaya orang kata kerabu kita tu biarlah ada rasa-rasa pahit. Zaman sekarang ni kesihatan perlu dijaga. Okey, kita nak buat kerabu tadi kan. Bahan-bahan dia seperti biasa. Kita mesti ada bawang. Kemudian halia, serai, kemudian udang kering. Dan tak lupa juga ni. Ni apa ni? Kerisik. Mak ai oi, kalau tak ada kerisik tak jadilah weh. Okey, kerisik. Kerisik ni kan kalau kita beli satu sudu ni dah ada satu paket kecil tu. Tapi cek ni memanglah bisnes kerisik kan. Banyak pun boleh. Dia tak kisah. Kalau banyak berasa tu memang lagi sedap. Begitu. Okey. Kita nak blender ni. Kita nak santan dia. Mana santan dia? Santan dia mana? Kemudian jangan lupa bubur cili padi. Kalau yang nak pedas, bubur pedas. Yang tak nak pedas tu tak apalah. Tapi hari ni akak tak bubur cili padi. Sebab ada orang tak sihat, dia tak nak makan cili padi. Dia mulut tak sakit. Jadi kita blender tu bersama dengan santan. Kadang-kadang kalau kita tak masak pun tak apa. Tapi kalau kita nak tahan lama, bahan-bahan tadi kita masak. Baru kita tahan lama. Sikit lagi lah air kan. Bila dah ni nanti nak bagi dia pekat balik. Okey. Masa kita masak ni, masa ni lah kita bubur garam dia, perasa dia. Kalau nak bergula boleh bergula, tapi rasanya nak tak ada bergula sangat. Ni belum lagi bubur garam ni. Ni dulu. Tak boleh banyak sangat. Ni kita bubur perasa dia. Sekejap lagi bila dah anu tu baru kita kita masukkan air asam limau. Baru sedap. Okey. Nanti kita rasa dulu. Biar dia mendidih sikit lagi. Tak payah masak lama sangat. Okey. Gaul sampai sebati. Kerabu toge bersama
Pucuk paku kita telah pun siap. Oh, ini selalunya kita makan waktu kenduri je. Hari ni kita buat sendiri. Memang sedap. Simple je. Tak perlu yang lain. Kita bubuh bahan-bahan yang ada di rumah je. Tapi udang kering tu kena ada lah. Kalau tidak dia tak best. Jadi kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Cuba. Bila kita buat sendiri tu, bahan-bahan dia tu, bumbu dia pun banyak. Okey, jumpa lagi. Bye.